Walaupun baru bayar sekali RM100. Jadi penerima hibah tu akan terus dapat cash RM50,000. Lagi satu yang saya nak bezakan antara yang medium simpanan yang lain kan, yang mungkin ramai yang tak perasan, di mana takaful ni tertakluk pada Akta IFSA lah, Islamic Financial Services Act, di mana kita boleh terus namakan penerima hibah. Jadi maknanya contoh kalau daripada macam yang kita simpan tu, daripada kita simpan, namakan dengan hibah. simpan dengan kita punya perlindungan tadi kan. Contohnya kalau meninggal kita dapat RM50,000 contohnya kan. Jadi pampasan dengan simpanan tu kita boleh hibahkan terus kepada penerima hibah tu 100%. Maknanya kita terus berikan kepada penerima hibah, dengan syarat penerima hibah tu mesti lebih daripada umur 18 tahun lah. Dia kalau kita bagi hibah daripada apa yang kita simpan tu, adakah dia jadi sebagai simpanan untuk dia ataupun dia dapat cash? Pampasan terus. Pampasan terus. Contohlah macam katalah macam saya bezakan tadi kan, macam 100 di macam 100 di tabung haji dengan 100 di takaful contohnya kan. Jadi katalah macam dia simpan 100 kat tabung haji, kalau dia meninggal cuma dapat 100 sajalah, betul tak kan? Betul. 100 je. Lepas tu 100 tu pun kalau dia tak ada macam dihibahkan ke di ni simpanan, kena bahagi faraid pula kan, untuk simpanan biasa. Tapi untuk takaful ni pula, contohnya katalah dengan bayaran RM100 tu ada penerima hibah, dan contohnya boleh dapat RM50,000 untuk bayaran 100 tu. Walaupun baru bayar sekali RM100. Jadi penerima hibah tu akan terus dapat cash RM50,000. Jadi maknanya kita terus namakan penerima hibah ni, dan katalah kalau dia belum ada simpanan, katalah kalau dia ada simpanan, maknanya kita akan kira berapa simpanan yang ada, lepas tu dicampurkan dengan pampasan, lepas tu akan terus diberikan kepada penerima hibah. Yang tu yang beza dia lah. Maknanya kita terus namakan siapa penerima hibah tu, dan 100% akan diberikan kepada penerima hibah lah. Macam 3 in 1 dah ke ada lagi? Ada lagi dia punya benefit. Ada lagi benefit dia? Itulah antara dia punya benefit dia lah.